Pernah tak terfikir yang Islam ni sebenarnya mengajar kita untuk berserah pada takdir atau fatalisme, kan? Idea ni macam dah biasa sangat kita dengar. Tapi macam mana kalau teks Al-Quran itu sendiri sebenarnya cerita benda yang sebaliknya? Dalam kupasan kali ini, jom kita cabar tanggapan tu dan kita tengok terus dari sumbernya. Okey, jom kita bedah siasat benda ni. Kat satu belah, kita ada idea yang popular pasal takdir, semuanya dah ditentukan. Benda yang mungkin kita dah dengar berulang-ulang kali. Tapi kat belah lain pula, kita ada teks Al-Quran yang nampak macam letak semua tanggungjawab tu betul-betul atas bahu kita. Inilah konflik utama yang kita nak rungkai sama-sama. Cuba tengok beza ni. Jelas sangat kan? Sebelah kiri tu, gambaran yang kita nampak ialah manusia ni tak berdaya. Macam hanyut je ikut arus takdir. Tapi bila kita tengok sebelah kanan pula, kerangka Al-Quran tunjuk manusia ni sebagai ejen yang ada kuasa, yang betul-betul bertanggungjawab. Perjalanan kita hari ni ialah untuk beralih dari salah faham di sebelah kiri kepada pemahaman berasaskan teks di sebelah kanan. Jadi, macam mana sebenarnya Al-Quran huraikan tugas kita dekat dunia ni? Untuk faham, kita kena siasat dulu beberapa perkataan penting yang jadi teras kepada idea tanggungjawab ni. Anggaplah kita tengah selak job description kita, yang datang terus dari sumber. Istilah pertama kita ialah khalifah. Ia datang dari akar kata yang bermaksud mengganti atau mewakilkan. Cuba kita hadam betul-betul maksud ni. Ia bukan pasal jadi raja atau pemilik, tapi ia pasal bertindak sebagai seorang wakil, seorang pemegang amanah bagi pihak lain. Inilah dia, asas kepada tanggungjawab. Dan ayat ni dari surah Al-Baqarah, inilah asasnya. Manusia secara terang-terang diberi peranan sebagai khalifah. Para malaikat pun persoalkan sebab mereka tahu manusia ni ada potensi untuk buat kerosakan. Dan potensi untuk memilih antara baik dengan buruk, inilah yang buat peranan ni sangat besar dan sangat berat. Seterusnya, kita ada konsep amanah atau kepercayaan. Cuba bayangkan, ia satu tanggungjawab yang maha berat. Tanggungjawab untuk buat pilihan moral yang ditawarkan kepada seluruh alam. Langit, bumi, gunung ganang, semua tolak. Tapi manusia terima. Slide ni tunjukkan detik penerimaan tu. Perhatikan betul-betul perkataan yang digunakan. Kami tawarkan. Ia bukan satu paksaan, tahu tak? Ia satu tawaran dan manusia secara sedar pilih untuk pikul tanggungjawab ni. Pilihan inilah yang jadi inti kepada kebebasan kita. Okey, jadi kalau khalifah tu jawatan kita dan amanah tu tanggungjawab kita, jadi sa'i atau usaha, inilah cara kita buat kerja. Inilah kata kerja yang mentakrifkan kewujudan kita sebagai makhluk yang bertanggungjawab. Al-Quran sentiasa tekankan betapa pentingnya untuk kita berusaha, berikhtiar dan terus bergerak. Sekarang kita beralih dari peranan kita kepada mekanismenya pula. Menurut Al-Quran, macam mana sebenarnya perubahan tu berlaku? Adakah kita kena tunggu je? Ataupun ada formula jelas yang letakkan kita dekat tempat duduk pemandu? Ayat dekat slide ni, wow, ia satu penegasan yang mutlak kan? Tiadalah bagi manusia melainkan apa yang diusahakannya. Ini satu kenyataan yang sangat jelas yang terus kaitkan hasil dengan usaha pribadi. Bukannya takdir semata-mata. Senang cerita, apa yang awak dapat, itulah hasil usaha awak. Dan inilah dia, kemuncak hujah kita. Ayat ni boleh dikatakan sebagai prinsip pemberkasaan yang paling utama. Ia cakap dengan jelas, pencetus perubahan tu bukan datang dari luar sana. Ia datang dari dalam diri kita sendiri. Perubahan luaran sentiasa bermula dengan perubahan dalaman. Jom kita pecahkan lagi, sebenarnya ia satu proses dua langkah yang sangat mudah. Langkah pertama, kita mulakan perubahan dari dalam diri. Cara fikir, sikap, tindakan kita. Langkah kedua, sebagai respons, realiti luaran kita, keadaan sekeliling kita, pun akan mula berubah. Ia satu hubungan sebab dan akibat yang sangat jelas. Slide ni pula, lagi sekali ia kuatkan tema accountability. Ia bezakan antara punca kebaikan dan keburukan. Walaupun semua kebaikan tu hakikatnya datang dari Tuhan, teks ni secara terus terang letak tanggungjawab untuk hasil yang negatif atau keburukan tu pada pilihan dan tindakan kita sendiri. Ini satu lagi penolakan yang jelas terhadap fatalisme. Jadi, adakah ini bermakna kita ada kawalan mutlak ke atas segalanya? Kejap. Tak juga. Bahagian seterusnya ni, kita akan teroka satu keseimbangan yang sangat halus antara kebebasan kita untuk bertindak dengan kerendahan hati yang perlu ada. Ia bukan pasal jadi tuhan-tuhan kecil, ia pasal jadi wakil yang bertanggungjawab. Slide ni tunjukkan keseimbangan tu dengan sempurna. Kat satu sisi, kita ada kebebasan bertindak yang maksimum. Pilihan kita tu nyata, usaha kita tu penting dan kita bertanggungjawab.
Tapi kat sisi lain, kita kena ada kerendahan hati. Kena akui yang kita hidup dalam batasan dan ada faktor-faktor lain di luar kawalan kita. Ia bukan soal sama ada ini atau itu. Ia adalah kedua-duanya. Sumber ni ada bagi satu analogi yang best. Cuba bayangkan kehendak kita ni macam satu program software. Program tu memang buat pilihan dan pengiraan yang sebenar, tapi ia berjalan atas satu operating system, satu kerangka kerja yang lebih besar yang membolehkan ia berfungsi. Jadi, kehendak manusia tu memang nyata, tapi ia beroperasi dalam satu realiti yang lebih besar ciptaan Tuhan. Ini membawa kita kepada perkataan insya Allah atau jika Allah menghendaki. Ramai orang salah faham, anggap ini tanda fatalisme. Tapi dalam konteks ni, ia sebenarnya satu tindakan merendah diri. Ia bermaksud, aku akan rancang dan bertindak dengan tanggungjawab sepenuhnya, seolah-olah semuanya bergantung pada aku, sambil aku akui yang hasil akhir tu bukan 100% dalam tangan aku, sebab aku tak kawal semua benda. Jadi, macam mana kita nak aplikasikan semua ni dalam hidup kita kan? Ujian sebenar terletak pada respons kita. Bila keadaan jadi susah, adakah kita terus cari siapa nak dipersalahkan? Atau kita tanya, apa yang aku boleh buat sekarang? Kita tunggu orang lain betulkan keadaan atau kita yang ambil inisiatif dulu? Dan inilah keindahannya. Tanggungjawab ni sebenarnya bukan beban tau. Ia adalah satu pembebasan. Ia bebaskan kita dari mentaliti mangsa. Ia bagi tahu kita yang kita tak perlu tunggu diselamatkan. Anda, di sini dan sekarang adalah titik permulaan untuk perubahan, baik dalam hidup anda maupun dunia sekeliling anda. Jadi, kita tamatkan perbincangan di sini dengan satu soalan mudah. Bila berdepan dengan cabaran, apa respons pertama anda? Adakah untuk menyalahkan keadaan, orang lain, takdir, ataupun untuk bertindak? Jawapan anda kepada soalan tu mungkin akan tunjukkan segala-galanya tentang sejauh mana anda dah faham mesej pemerkasaan ini.